sekarang kita berada di apa ni? Saujana Putra di area Kajang. Okay, sekarang ni waktu dia dah nak dekat pukul 12 malam. Okey, 12 malam. Baru lepas tarawih. Okey. So, barang dah siap. Okey. Jom kita tunjuk dalam ni. Okey, barang dah komplit. Okey, kita nak masuk. Okey, abang dengan cek dulu. Abang dengan akak dengan cek. Cun tak bang? Cun eh? Tengok. Customer ni. Cun. So, untuk dekat sini island kita buat sepanjang 5 kaki. Okey. 5. So, di sebelah sini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey. 12, 5, 12, 10 kaki. So, dah berapa kaki situ? So, dah jadi 25 kaki. Tapi dengan harga 20,000 sahaja. Okey, dekat sini ada kompartmen. Okey, yang ni kena hati-hatilah sebab kipas ni akan tukar lah. Bagi 14 inci baru okey. Sebelah okey. Okey, sebelah okey. Yang sebelah sini akan kena lah. Okey. So kena tukar dulu sebelah sini. Okey. So abang dah pasang dekat sini. So microwave boleh masuk di bahagian sini lah. Okey. Ada drawer dekat bawah. Okey, drawer. Okey. Untuk yang ni, kalau kita pandangan daripada jauh, mungkin kita ingat, okey, yang ni pattern shaker door. Shaker door, ingat material kayu. Okey, sebenarnya yang ni aluminium. Okey, aluminium ni dia ada banyak jenis. Okey, ada yang corak, nampak lain dekat sini, ada yang plain, ada yang apa ni, dekat sini dia petak saja. Okey, dia dalam 4 ke 5 design lah. Okey, so atas ni hanya kompartmen. Okey, kompartmen bahagian sini. Okey. So untuk yang ni boleh installment. Okey, installment untuk yang ni selama 2 tahun kita buat dekat area Kajang lah. Okey, tak ada interest, tak ada apa. Okey, so kompartmen sebelah sini pun ada sama. So dekat sini botol rack botol rack. Kita guna jenama Ecoware. Dekat sini ada jenama dia Ecoware. So dia tutup soft close lah dekat bahagian sini. So dekat sinki pun kita dah pasang pipe lah. Siap sekali. Okey, mari sini. Boleh tengok dekat sini dah siap pipe. Ini dah. Sinki pun dah siap pasang. Kena dengan bidai dia. Kena dengan color dia naik. Dia naik dengan color dia bang. Okey. So yang mana berminat boleh roger Boss Arcade. Tak kisah di area mana, seluruh Semenanjung Malaysia kita cover. Nak renovate installment pun boleh. Nak buat kitchen cabinet installment pun boleh kan. Okey, tak kisah area mana, korang boleh roger di East Boss Arcade. Apa pun geng, janji jual geng. Okey, like, comment, follow, share video.